Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan berkongsi dengan tuan dan puan mengenai satu jurnal yang menceritakan mengenai Tauhid menurut Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Al-Mannar, pengarang oleh Mustafa Abdullah dan Ahmad Zaki Ibrahim. Jadi objektif artikel membincangkan pandangan Muhammad Rashid Ridha mengenai 3 cabang Tauhid, iaitu Tauhid Uluhiyah, Tauhid Rububiyah dan Tauhid Asma' wa Sifat, serta menilai hujah-hujah yang dikemukakannya. Jadi yang pertama sekali, apakah kepentingan Tauhid? Tauhid adalah teras perjuangan seluruh Rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Rashid Ridha menegaskan bahawa pemahaman yang benar terhadap Tauhid seperti dalam surah Al-Ikhlas dapat menghalang syirik daripada memasuki hati. Jadi 3 cabang Tauhid menurut Rashid Ridha. Yang pertama, Tauhid Rububiyah, mengakui bahawa Allah sahaja yang mencipta, memiliki dan mentadbir seluruh alam. Rashid Ridha menyatakan bahawa Tauhid ini diiktiraf oleh semua manusia, termasuk musyrik, kecuali ateis. Tauhid Uluhiyah pula mentauhidkan Allah dalam ibadah. Hanya Allah yang berhak disembah. Ini merupakan inti dakwah semua Rasul. Seseorang yang hanya mengakui Rububiyah tetapi tidak Uluhiyah tidak dianggap Muslim sebenar. Yang ketiga, Tauhid Asma' wa Sifat, mengakui bahawa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan tanpa menyerupai makhluk, tasbih, dan tanpa menafikan sifat-sifatnya, ta'til. Jadi apakah punca penyelewengan Tauhid? Yang pertama, kejahilan, iaitu menyangka sebahagian makhluk memiliki sifat ketuhanan. Yang kedua, menggunakan perantaraan wasilah seperti patung, kubur dan berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang disifatkan Rashid Ridha sebagai syirik. Jadi apakah pendekatan Rashid Ridha terhadap sifat Allah? Itu yang pertama, mengikuti pendekatan salaf, iaitu isbat, menetapkan sifat Allah tanpa takwil, tasbih atau tamthil. Yang kedua, bersikap sederhana, tidak menolak sepenuhnya pentakwilan ulama khalaf jika dapat menghilangkan keraguan. Sebagai contoh, sifat al-yad ditetapkan sebagai sifat Allah tanpa menyamakan dengan tangan makhluk. Jadi sini disebutkan beberapa perbandingan dengan aliran lain. Pandangan Rashid Ridha selari dengan Ibn Taymiyah, iaitu pembahagian 3 Tauhid, tetapi lebih sederhana dan terbuka. Yang kedua, pendekatan Sanusi, aliran Al-Ash'ari, lebih ringkas dengan pembahagian 20 sifat, manakala pendekatan Rashid Ridha lebih terperinci. Jadi kedua-dua aliran saling melengkapi dan tidak perlu dipertentangkan. Jadi kesimpulan daripada jurnal ini dapat dinyatakan Tauhid adalah asas akidah yang mempengaruhi seluruh kehidupan Muslim. Rashid Ridha menolak amalan syirik, bid'ah, khurafat dan ta'lid buta. Pendekatan Rashid Ridha berasaskan manhaj salaf tetapi tetap menghormati pandangan ulama lain. Dan yang terakhir sekali, para pendakwah harus mengelakkan sikap saling menidakkan antara aliran akidah demi menjaga perpaduan umat. Jadi itu sahaja daripada ringkasan jurnal Tauhid menurut Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Al-Mannar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.